sajalah untuk kripto no. Okay, SPO adalah yang real. Okay, so yang ni cara dia, tengok okay, abang yang baru masuk tadi, apa nama tadi? Okay, siapa nama tadi? Okay, tapi tap screen lah sikit, baru seronok kita nak ajak. Okay, tap screen lah sikit. Okay, saya tak berkira ilmu dengan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan berkira untuk tap screen. Kan, tap screen, kita nak kongsi ilmu free. Kan, tuan-tuan pun tap lah jari tu bagi orang kata apa, laju sikit kan. Okay, baru seronok sikit kita nak mengajar benda free, benda berbayar kita bagi free. Ilmu mahal kita bagi free kan. Tuan-tuan tap screen aja lah kan, baru seronok sikit kita nak mengajar ramai orang masuk kan. Kalau tak amang masuk nak mengajar pun tak apa seronok kan. Kita mengajar free, kalau 2-3 orang saja tak ada apa. Okay, nampak sekarang ni, okay, yang dah masuk ni beruntung lah. Awal pagi ni nampak betul-betul market kita, kalau kita tengok kat sini nampak jelas-jelas market kita arahnya uptrend. Okay, uptrend cantik dah. Okay, so kita dah setting kat sini uptrend. Alright, so tengok price momentum kita pula. Kita check price momentum kita dekat mana. Okay, price momentum kita berada di oversold. Okay, oversold dia akan keluar signal buy lah ya. Okay, so kita tengok kita punya buy lot kita. Dia punya cara baca bentuk V, senang. Atas turun bawah, tengok atas pula. Okay, so kalau tengok dekat sini, buy lot ada nilai 11 lot, mana yang ada kekuatan buyer pada ketika ini. Okay, cuma last kali final check, final sebelum kita entry adalah kita kena pastikan masa sebelah kanan kita ni. Okay, masa sebelah kanan kita tu yang pembentukan candle itu adalah hampir lengkap. Maknanya sebatang candle untuk time frame 5 minit ini, sebatang candle adalah mewakili 5 minit. Okay, jadi kalau kita tunggu di situ, okay, tunggu beberapa baki saat lagi nak cukup sebatang candle lengkap, barulah kita entry. Okay, dan jangan masuk melawan trend. Ini kaedah dia. Okay, Afif, dia punya saya modified. Price momentum itu saya modified, bukan RSI biasa. Tengok ada tulis kat bawah tu IR Trader SPO ni, sebab saya ada custom. Saya custom semula. Okay, baik, tinggal berbaki lagi berapa second? 45, 44, 43, 42. Kenapa kita perlu tunggu? Sebab ada kemungkinan perubahan candle itu berlaku. Contoh-contoh duduk hijau tiba-tiba jadi merah, kita masuk memang terkena lah. Okay, sebab itu kita nak masuk candle mesti berwarna hijau. Okay, mesti berwarna hijau. Dan kalau kita tengok keadaan candle itu, kalau berbaki lagi beberapa second, okay, bermakna ia tak ada potensi untuk berubah dah lah. Okay, sebab tu kita kena tunggu berbaki beberapa second untuk kita entry. Okay, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Sebab ini enter market ini cara guna indikator ni. Okay, 7, 5, okay. Dah entry lah tu. Okay, kalau tuan-tuan, ini demo ini saya nak tunjuk cara guna indikator ni saja. Okay, so untuk kenapa saya gunakan Ethereum ini sebagai latihan. Okay, sebab apa? Bagi pengguna-pengguna indikator yang guna indikator ni, nak tunggu FCPO, dia kena tunggu hari market buka kan, Isnin sampai Jumaat. Jadi tak ada masa sangat. Kadang-kadang tu kita ada masa weekend saja untuk praktis. Jadi pilihlah market Ethereum. Okay, Ethereum Tether US ini, di mana daripada segi kadar volatilnya adalah sama dengan FCPO. Okay, dia sama daripada segi kadar volatil dengan FCPO. Jadi tak buang masa kita lah. Kalau tidak, hujung minggu hari Sabtu Ahad tak ada buat apa, duk nganga saja. Baik kita buat latihan kan, baik kita buat latihan untuk memantapkan lagi skill kita untuk cara bagaimana kita nak entry. Okay, so daripada sini kita boleh nampak dah. Okay, stop loss kita nak letak kat mana? Okay, kalau untuk yang menggunakan broker PC, okay, broker PC kita punya stop loss mesti diletakkan di bawah kotak zone ni. Sama dia bila kita dah link account kita ke TV, ke TradingView ni, kita dah link account kita. So kita hanya gunakan platform ini sahaja. Maknanya kita hanya gunakan TradingView sahaja untuk kita buat operasi entry SL dan TP. Okay, so paling penting selepas entry adalah memasang stop loss. Stop loss kita mesti di bawah kotak zone di sini. Kalau kita dah link account kita ke TradingView, sebagai contoh account PC tu, dia dah orang kata apa, dah bila kita tekan dekat sini, kita tadi kita buy kan, so saya stop di sinilah, kita pilih je kat situ. Okey, nampak tuan-tuan, dah naik dah 36 tick tu. Okey, nampak tak? Ini cara dia.
Okay, cara mudah sebab sistem indikator lima beradik ni memang tepat untuk kita buat analisis. Kat sini ya, kita ambil lagi sekali sell stop. Okay, dah tu jadi sell stop. Double lah tadi sebab apa nama tadi internet lambat kot. Okay. Kat situ lah sell stop. Nampak tak sahabat-sahabat yang dah guna indikator lima beradik yang masih belum faham cara guna? Inilah indikator yang komplit, senang digunakan. Okey. Nak tanya apa-apa boleh tanya. Okay, nak tanya apa-apa. Terima kasih Mahfuz. Terima kasih. Okay, terima kasih. Pagi ni kita ajar lagi cara nak guna. Nak bagi mantap lagi sahabat-sahabat kita yang guna indikator lima beradik ni. Yang pentingnya kita tahu stop loss kita nak letak mana. Bila kita dah entry ikut SOP, kita dah follow SOP yang kita bagi tu lah kan. SOP yang saya bagi panduan tu saya dah boleh follow dah. Lepas tu barulah apa nama letak stop loss. Yang penting kita tahu lokasi stop loss kita dekat mana. Okay, letak stop loss kita di bawah kotak zone. Ini zone hijau ni kita panggil zone support. Okay, bila kita dah faham kedudukan dia, jadi kita dah tak ragu-ragu dah. Kalau kenalah stop loss kita, jangan duk lari pula. Kenapa reason dia? Kenapa dia punya rational dia saya letak di situ? Sebab bila tengok di sini merupakan support zone. Support zone ni biasanya dia kuat lah, macam lantai lah kita kata. Okay, macam lantai lah support ini. Okay, dia kuat. So, dia kena balik, dia akan rebound naik atas balik. Dia biasa macam tu. Abang kita yang bertanya 4328. Okay. Terima kasih Mahfuz yang like. Mahfuz dah guna indikator ni Mahfuz? Untuk makluman indikator ni universal lah, boleh pakai untuk semua lah. Boleh semua pakai untuk market apa-apa tak kisah. Okay, market gold ke, market SCPO ke, tapi kita buat untuk SCPO lah, tapi universal lah sebab saya buat untuk SCPO, sebab saya guna untuk SCPO, tapi boleh guna untuk semua market. Baru 2 minggu, macam mana Mahfuz? Okey tak? Nampak tak perjalanan market tu bila menggunakan indikator beradik ni? Ada tak faham apa tanya? Jangan diam sahaja, tanya. Okey, kita bantu sampai berjaya. Terima kasih SK Salim, terima kasih turun like, terima kasih. Okey, saya bantu lagi sahabat-sahabat semua. Ilmu mahal, tapi kita bagi murah je. Afri murah aja.
Murah je. Berbaloi lah kalau untuk sebulan tu 6 tick SCPO je. Kalau SCPO tu 6 tick lebih kurang. 6 tick tu boleh cover lah untuk sebulan. Okey. DM je saja Afri, nanti saya bagi detail dia. InsyaAllah berbaloi lah. Okay, kalau orang pencen dan veteran pun boleh buat profit sehari dalam orang 800-500 ringgit sehari, 1,500 pun ada. Okay, kenapa orang muda tak boleh, betul tak? Okay, orang tua mana bukan tua, macam mana veteran, orang dah pencen. Okay, pencen ni dia orang banyak duit, tapi dia orang nak cari side income. Nak side income, duduk nganggar saja di rumah, tak ada buat apa, baik dia orang trade. Jadi orang-orang yang veteran-veteran ini guna indikator boleh. Boleh tengok SCPO tak? Afri trade SCPO ke? Boleh, tak ada masalah. Sekejap saya tunjuk SCPO. Sekejap. FCPO. Sistem akan lukis auto semua tahu. Dia tak ada manual, semua auto. Kita cuma tunggu SOP saja. Ni SCPO. SCPO market baru ni. Kemarin last market kan. Bila downtrend kita tik downtrend lah. Okay, market ketika kemarin ni kalau tengok ada orang buat 20 tick tu kemarin sehari. Okay, kalau kat sini tu lebih kurang pukul 4-5 minit. Okay, bila kita nak entry di sinilah ini syarat dia entry kat sini. Candle merah, price overbought. Okay, kalau kita tengok daripada segi profit, bila entry, kita anggap entry dia kena match kat sini lah. Contoh dia kena kat sini. Contoh lah ya. Sebab market mungkin tengah volatile, dia kena. So dia turun sampai sini, boleh 40 tick. 40 tick dapat. 40 tick 1,000. Ya, 40 tick SCPO 1,000 sebab satu tick bersamaan dengan RM25.